Nak jimat ruang tapi hidup berpaksikan bass is life. Jangan risau. Rock Power ada active subwoofer untuk korang. Korang boleh pilih antara dua model ni, sama ada R10 Active ataupun R7. Okey, model R10 Active menggunakan subwoofer bersaiz 10 inci dengan RMS power sebanyak 200 watts. Manakala untuk model R7 menggunakan slim woofer bersaiz 6x8 inch dengan RMS power sebanyak 120 watts. Okey, kebiasaannya active subwoofer ni kita akan pasang dekat bawah seat betul? Tapi kan, contohlah satu seat korang dah letak amplifier, sebelah seat tu pula ada tools untuk jack tayar. So korang nak letak active subwoofer ni kat mana? Okey, korang tahu tak yang active subwoofer ni korang boleh letak juga dekat bawah dashboard, dekat seat passenger tu. Dekat situ sebenarnya korang boleh mendapatkan bass yang lebih dekat dengan korang. Lepas tu kalau ditune dengan betul, korang boleh dapat stereo balance yang cantik berbanding kalau korang letak dekat bawah seat. Okey, korang tengok pula dia punya panel control, semuanya jelas dan kemas. So senang untuk installer ataupun korang sendiri untuk tune korang punya active subwoofer. Alright, selain tu kalau korang nak adjust korang punya bass volume, dia disediakan sekali dengan remote control. So guys, kalau korang nak bass tapi tak nak mengganggu korang punya ruang bonet, korang boleh dapatkan active subwoofer daripada Rock Power hari ni.